Hai, Assalamualaikum semua. Bersama dengan saya Kamarul dalam segmen Nak Tahu Apa Hari Ini. Sorry. Ada juga kau ni. Sibuk je. Kita nak borak apa ni? Okey, saya bersama dengan tetamu khas kita hari ni, Encik Bahrin. So kita nak ulas perbezaan antara dua model kerusi urut daripada Jintel. Nak dijadikan cerita, kerusi model B Bravo One ni dan juga A Pro 2 ni mempunyai roller yang berbeza. Faham? Macam B Bravo One ni, dia menggunakan multi-angle fixed roller macam ni. Untuk A Pro 2 pula yang saya tengah duduk ni, dia menggunakan 3D roller macam ni. Untuk material dia pula macam B Bravo One ni, multi-angle fixed roller kan. So dia menggunakan material PVC. PVC, plastik PVC yang keras tu. Untuk A Pro 2 pula, dia punya material silikon. So macam tu lah. Okey, so untuk jenis urutan dia pula, multi-angle fixed roller, jenis urutan dia kadang-kadang dia datang dengan satu jenis ataupun dua jenis. Dia jenis urut macam gini, biasa sahaja, basic, normal sahaja. Ataupun dia pusing balik ke, macam tu. Tapi untuk A Pro 2 ni, dia menggunakan 3D roller kan. Yang mana yang 3D roller ni biasanya dia ada pelbagai jenis urutan. Sebagai contoh, dia ada kneading, dia ada tapping, dia ada shiatsu, dia ada knocking, banyak lagi lah. Dan ada banyak lagi lah. Dia 5 hingga ke 11 jenis urutan yang dia ada. Okey, satu lagi. Yang ini kebiasaannya orang akan cakap sama je semua kerusi urut. Ya, luaran dia sama, tetapi dalaman dia punya urutan. Contoh, macam multi-angle fixed roller. Dah nama pun fix, so dia akan duduk setempat sahaja. Tapi kalau 3D roller ni, roller dia akan bergerak daripada atas dan dia akan turun sampai ke bawah punggung. Lepas tu roller dia akan naik atas balik lah. Macam tu. So, itulah perbezaan antara B Bravo One dan juga A Pro 2. Dua model daripada Jintel. Korang nak tahu apa lagi berkenaan tentang produk Jintel? Komen je. Saya akan buat video yang seterusnya dalam segmen kita Nak Tahu Apa Hari Ini. Jangan lupa follow page kami untuk segmen yang seterusnya. Akhirnya, kau berfungsi juga dekat ujung-ujung ni. Tetamu kita baru ada fungsi dekat part ujung. Okey, apa-apa pun macam dia cakap, jangan lupa untuk follow page kami. Okey, untuk kita punya segmen-segmen yang berikut, yang seterusnya kita akan buat. So, bye-bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.